dalam mulut tu aircon kan. Bila keluar tu angin dia tiup. Saya teringat masa saya umrah musim panas. Betul. Saya dulu umrah musim panas bulan 8 keluar hotel angin bertiup. Allah hai, bulan puasa lah masa tu. Panas. Teringat terus. Kata, ini macam aku pergi umrah tu ni. Betul. Maksudnya panas bukan panas Malaysia tau. Dia lebih panas lagi. Jangan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke JK Podcast kan, ataupun kita panggil Jelajah Kembara Podcast yang dibawakan khas oleh Jack Kertas Travel Senayan Berhad, yang mana seperti sebelum ini kita fokus atau kita membincangkan tentang isu-isu berkenaan dengan travel ataupun kembara. Okay, jadi Alhamdulillah ini merupakan sesi kan yang kedua, dan insyaAllah pada malam ni kita nak sembang-sembang santai ataupun kita panggil sembang Jepun kan. Sembang berkenaan dengan Jepun, yang mana kita akan bincangkanlah pelbagai topik kan, ataupun kata more tu apa yang kita patut tahulah tentang Jepun secara umum insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jadi bila kita sembang tentang Jepun ni, jadi kita bawakan khas orang yang berpengalaman kan, bawa trip ataupun jadi guide di Jepun kan, selama sejak kan, menjadi guide sejak tahun 2018. Okay, jadi bersama dengan kita pada malam ini adalah Encik Udin kan, itu merupakan salah seorang guide khusus untuk Jepun di bawah kelolaan Jack Kertas Travel, dan juga Encik Azrul juga merupakan salah seorang guide yang berpengalaman lah untuk trip-trip kami di Jepun. Okay. Jadi apa khabar tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okay. Jadi bila kata tentang Jepun ni kan, umumnya Jepun ni menjadi antara destinasi utama atau destinasi penting lah, yang mana bagi saya sebenarnya kan, mana-mana orang dekat dunia ni kot kan, rasanya mesti Jepun ni menjadi salah satu bucket list untuk orang pergi kan, tak terkecuali kita lah orang di Malaysia ni kan. Dan saya sendiri sebenarnya pernah bertanyakan common question dalam kita punya Facebook kan, social media kita, berkenaan kalau nak compare kan antara Korea dan juga Jepun ni, mana yang biasanya menjadi apa orang kata lebih minat lah kan, compare to dua country ni, Jepun dan Korea berjiran ni kan. Dan most of them akan reply diorang lebih prefer kepada Jepun. Dan mostly memang akan banyaklah yang komen ni, yang bagi respon yang diorang tak kisah untuk datang Jepun banyak kali kan, kata tak pernah jemu lah. Dan kita sendiri pun pernah ada ramai antara customer kita yang memang dah pernah sampai Tokyo, Osaka beberapa kali lah, dan willingly untuk repeat, coming, datang lagi. Jadi mesti bagi saya mesti ada beberapa tarikan utama yang menjadikan Jepun ni menjadi apa orang kata everyone punya wishlist. So boleh tak kita sharekan sikit kepada penonton kenapa, saya tanya Cik Udin lah, kenapa Jepun ni menjadi antara tempat utama dalam destinasi pelancongan? Okay. Bagi saya Jepun ni menjadi tarikan utama untuk pelancongan sebabnya diorang ada gabungan moden dan lama, tradisional. So dia balance. So kalau kita nak tengok moden, kita boleh pergi Tokyo, dan kalau kita nak tengok tradisional, kita boleh pergi keluar bandar macam Fuji, Kawaguchiko, kawasan Kawaguchiko tu. Okay. Dan lagi satu tarikan yang biasa lah saya dengar, kalau orang ke Jepun ni, dia orang punya alasan kenapa kerap sangat datang ke Jepun sebab budaya. Diorang suka budaya Jepun tu sendiri. Budaya asli diorang. Budaya asli diorang tu. Yang mana biasanya budaya Jepun yang diorang suka ni adalah teratur, bersih. Macam sistem dia betul. Sistem dia betul. So macam dia, kalau ni bagi pendapat Tuan Azrul pula? Dia gini, di Jepun ni sebenarnya dia cerita pasal Jepun ni yang tersebar ke seluruh dunia adalah orang Jepun ni diwar-warkan sebagai orang yang baik. Maksudnya budaya yang baik kan? Jadi menepati masa, contoh macam kat sana train kan, macam dekat sini contoh bike express pukul 8, susah nak betul-betul berlepas pukul 8. Yalah kan? Okay. Yang selalunya lewat, apatah lagi KTM, komuter, lagi hancur lah. Okay. Tapi kalau sana dia punya waktu train dia akan macam 7 malam, 7.10 minit, 7 malam, dia 7.19 minit. Dan memang betul-betul 7.19 tu gerak. Jadi budaya-budaya macam tu, menepati masa, kemudiannya suka bekerja, kemudian teknologi juga kan. Jadi benda-benda yang macam ni yang diwawarkan ke seluruh dunia, menyebabkan orang rasa nak pergi Jepun, nak tengok sendiri. Itulah.
So bila katalah mana-mana negara pun kan, tak kisahlah Eropah ke Asia ke apa kan, dia mesti ada keistimewaan dia lah. Maksudnya bulan berapa yang sesuai pergi, betul. Jadi kalau untuk Jepun ni sendiri, biasanya kita lah kena senang cerita, kita suhu Malaysia ni kan, orang Malaysia yang dah biasa dengan suhu khatulistiwa ni, biasanya bagi kita orang Malaysia ni bulan berapa atau musim apa yang sesuai untuk datang ke Jepun ni? Okay, dia musim untuk datang ke Jepun ni, dia ikut interest masing-masing. Okay, bagi saya lah yang paling popular musim bunga lah. Musim bunga ni bukan Jepun je, asalkan bulan 4, bulan 5 kan. Kalau negara yang hemisfera utara, Jepun, Europe, semua tu itu memang musim lah. Dan musim bunga musim yang cantik lah. Top musim kat Jepun saya rasa antara sepanjang tahun, of course lah Sakura. Ujung bulan 3, awal bulan 4. Yang mana Sakura ni unik, dia 10 hari saja dia kembang, dan dia akan kembang bermula daripada bawah Hiroshima tu sampai ke atas. Dia akan bermula daripada tengah bulan 3 Hiroshima di Hiroshima, naik dekat Sapporo last sekali awal bulan 5. Kurang bulan 5. Itu musim bunga. Dan kalau yang suka relax, santai-santai kan, maksudnya tak terlampau ramai tapi cantik, autumn jadi sebab dia suasana macam oren-oren tu kan dia ni. Dan yang last sekali saya rasa winter lah. Winter ni pula more tu pada orang yang nak merasa salji. Sebab negara kita kata ada salji kan. So dapat masa salji. Katanya salji di Hokkaido, Sapporo tu kan, katanya lah kita sembang katanya ada lagi lembut, lagi tebal katanya daripada tempat dia ada satu istilah dia namakan powder snow. Maksudnya snow yang betul-betul halus. Powder snow. Kalau kau kan lah, tak tahulah kan, kita pun, saya sendiri personally pun tak pernah sampai lagi di Hokkaido, Sapporo tu pada musim winter. Tapi itulah, teringin juga pergi sampai tu, insyaAllah. So bila kata musim sesuai, kita mesti ada musim tak sesuai, betul tak? So musim bulan apa yang tak berapa sesuai untuk kita dapatkan full keseronokan kalau nak ke Jepun tu? Okay, kalau cerita musim yang tak sesuai memang saya tak recommend lah untuk pergi musim panas. Sebabnya panas dia betul-betul panas. Dan ada customer saya yang dia kaki maraton, full maraton tau dia. Saya bawa dia keluar, dia dah pergi berjalan, dah pergi zoo apa semua. Tengah hari dalam pukul 2, dia cakap dia give up. Dia dah tak nak. Balik hotel dulu, kita keluar malam lah, Din. Dia biasa kan, kalau musim sejuk autumn kan, kita boleh keluar pagi sampai petang tau. Kalau musim panas, mesti tengah hari balik dulu rehat. Betul. Petang keluar balik. Biasa macam itulah. Lagi satu, kalau boleh elak lah datang masa Golden Week. Golden Week dia akan bertembung biasa musim bunga, awal bulan Mei lah. Ada kemungkinan musim bunga time tu. Lepas tu dengan orang Jepun yang bercuti, dan pelancong pun ramai time tu kan, sebab musim bunga kan, peak season. So kalau boleh elak lah musim masa tu. Golden Week ni awal bulan 5. Awal bulan 5. Dia seminggu 1 hingga 5 bulan 5 lebih kurang lah macam tu. Cumanya bagi saya lah, personally bagi saya dia berbeza sikit dengan China punya musim peak season dia. Macam sekolah China kan kita mana elak. Satu sebab population China sendiri lagi ramai, jauh beza dengan Jepun. Cumanya dan Jepun ni dia lebih teratur. Cumanya bagi saya kita elakkan untuk Golden Week tu lebih kepada ni lah ground punya cost kan, dari segi hotel. Dan juga kalau nak kereta sewa semua dia akan jadi double or triple price lah kan. Okay. Ni satu lagi, daripada 25 Disember sampai 1 Januari. Sebab itu dinamakan super peak. Sebab apa? Bertembung dua event, iaitu Christmas dan juga Tahun Baru. Kalau kita pula kat Malaysia, cuti sekolah. Jadi apa nama tu, sebab orang Jepun ni dia tak ada agama kan. Jadi dia konsep dia apa? Dia sambut semua agama. Betul. Maksudnya Tahun Baru pun dia sambut, Christmas pun dia sambut. Jadi dia akan jadikan seminggu tu memang seminggu yang sangat ni lah. Dan bermula 28 hari bulan, banyak kedai-kedai souvenir yang jual roller ni kebanyakannya dah tutup. Saya pernah ada customer minta juga ujung bulan 12. Kita tak tahu, kita hantar je lah. Ini lama lah, masa tahun 2015 dulu kot. Hantar, lepas tu saya follow up balik. Puan macam mana best? Dia kata best. Best lah dapat tengok dia banyak kedai tutup. jadi dia duk pilih kita lah. Jadi jangan pergi waktu tu lah. Selain harga yang terlampau mahal, flight daripada Malaysia pun mahal, everything mahal lah waktu tu. Tapi saya boleh recommend lah, kalau siapa tahan sejuk, boleh cuba lah nak pergi bulan 1 bulan 2. Tapi ada kemungkinan, saya pernah bawa bulan 1 bulan 2, tapi diorang akan, saya sampai dekat Fuji masa tu negatif 3 kot, tak silap saya kan, suhu negatif 3. Dan customer cakap dengan saya, Din,
bawa pergi tempat-tempat panas. Saya dah ish, Fuji dengan Tokyo tengah sejuk ni, mana tempat panas saya nak bawa ni kan. Saya dah nak buat unggun api lah kat tepi tu kan. Cuma kalau Jepun musim panas betul-betul panas lah. Maksudnya bukan panas Malaysia tau, dia over lagi. Dia sampai tak macam saya pergi 2 tahun lepas 2023 bulan 9 saya pergi. Dah keluar bullet train. Jadi dalam bullet train aircon kan, bila keluar tu angin dia tiup. Saya teringat masa saya umrah musim panas. Betul. Saya dulu umrah musim panas bulan 8 keluar hotel angin bertiup. Allah, bulan puasa lah masa tu. Panas. Teringat terus. Betul. Ini macam aku pergi umrah tu ni. Betul. Maksudnya panas bukan panas Malaysia tau. Dia lebih panas lagi. Betul. Kalau kita compare dengan Jepun, kita lebih kepada khatulistiwa kan. Jadi kita panas lembab. Diorang panas kita panas kering. peluh, diorang panas kering. Kan tahu lepas ada kes kan yang ada orang Jepun tertinggal anak cucu dia tertinggal dalam kereta mati kan. Semasa tu dekat dalam Facebook tu ada orang tanya, Jepun ni panas sangat ke sampai tu apa ni, sebab ada bertanya Jepun ni bukan sejuk ke? Lepas tu bila saya pun komen bawah tu, saya kata saya pernah pergi bulan 9 memang panas betul kan. Baru dia kata oh iya ke. Tapi boleh cubalah. Siapa nak rasa ekstrim tu boleh lah. Cuma dia tak best ke sebab Malaysia pun dah panas lah. Pergi sana pun panas buat apa kan. Sebab lepas tu pergi Fuji pula. Fuji botak tau. Maksudnya Fuji tak ada yang atas yang putih tu tak ada. Fuji ni dia start atas tu tak ada daripada bulan 5 daripada bulan 6 sampai pertengahan bulan 9 ataupun pertengahan bulan 10. Oh, sampai bulan 10 dia dah start snow. Lepas tu atas tu dah mula snow. Selain tu dia botak. Jadi kalau pergi musim panas janganlah tak best lah. Fuji tak cantik asal dia tak ada putih. Memang lah dah kau pergi musim panas. Cuma musim panas lah yang peluang paling tinggi dapat tengok Fuji. Kurang hujan lah kan. Kurang hujan. Dan yang nak hiking, kaki hiking pergi musim panas. Boleh hiking juga kan? Boleh. Fuji boleh. Fuji boleh hiking. Cumanya bila snow rasanya tak ada ski situ kan. Dekat Fuji ada. Fuji ada tapi kalau nak main ski, Fuji bukan tempat dia. Dia ada tempat lain yang lebih best. Yang lebih orang kata apa friendly lah. Ya betul. Snow resort dia lah. Better pergi snow resort dia. So kalau Cik Udin sendiri kan dah berapa kali ke Jepun sebenarnya? Boleh kira lah. Atau kira lah kalau kira hari lah. Berapa hari, berapa tahun dah bergabung-gabung kan. Tahun dah. Tak boleh kira lah. Tak boleh kira. Saya tak boleh kira lah. So kalau dah ke Jepun ni, boleh bagi tahu saya tak? Mungkin satu tempat lah yang orang kata antara daerah atau negeri di Jepun ni kan, mana yang paling best lah, atau memang kalau ke Jepun at least nak singgah walaupun trip tu tak ke situ, tapi kalau boleh nak lari sekejap, nak melencong sekejap ke sana. Okay. Yang pertama dah tentu Tokyo lah. Okay, nanti saya beritahu sebabnya. Okay, yang pertama sebab Tokyo, Tokyo, dan yang kedua adalah kawasan Hokuriku yang mana Kanazawa, Toyama, Matsumoto, Tateyama tu semua. Okay. Kenapa saya cakap Tokyo? Sebab saya ni pengumpul mainan tau. Okay, except daripada saya tour guide, saya datang mula-mula niat saya ke Jepun memang saya kumpul mainan, nak beli mainan. So Tokyo memang heaven lah, memang dia punya syurga lah. Akihabara. Dekat Akihabara tu, Ueno, kawasan-kawasan dia. Dan Tokyo banyak kedai second hand. Sebab tu saya suka dengan Tokyo walaupun sesak. Okay. Untuk Hokuriku pula, dia opposite dengan Tokyo ni. Okay, Hokuriku dia tenang. Saya rasa tenang kalau duduk situ. Maknanya kalau contohlah saya nak ubah angin tu, contohlah saya buat trip saya sendiri. Okay, mula daripada Tokyo dan saya akan habiskan dengan Hokuriku sebab saya nak tenang tu. Memang tak nak cakap berbeza betul lah. Berbeza betul. Saya drive pun tenang. Tak ada serabut macam dekat Tokyo kan. Nak drive tu, lepas tu naik train pun tak ada ni sangat, tak serabut sangat, orang tak ramai. Makan, tapi bab makan kita kalah sikit. Maknanya pilihan makanan kat Tokyo tu banyak. Kita kan. Dia Hokuriku ni dia tenang sebab dia luar bandar. Dia maksudnya dia another version of Japan tau. Sebab bila kita tanya orang lain, bila kita tanya orang dah pernah pergi Jepun, contoh baru-baru ni ada customer tanya, saya dia hubungi, dia nak tukar trip. Asalnya dia dah daftar trip lain, dia nak tukar. Lepas tu dia tanya, apa trip yang you all buat bulan 5? Saya pun cakap lah Jepun. Dia kata, Jepun saya dah pergi. Dia tanya, Puan pergi mana? Tokyo, Osaka. Okay, Puan dah pernah pergi Hokuriku? Dia kata, tak pernah. Jom. Saya bagi itinerary, dia tengok. Terus dia rasa nak pergi. Sebab Hokuriku ni adalah tempat kawasan luar bandar. Kita pergi dia punya Shirakawago tu, perkampungan petani lama kan, dekat atas gunung. Kemudian kita pergi dekat Tateyama, dinding salji dia, Matsumoto ni ada istana Matsumoto ni dekat Jepun ada 12 istana yang original.
Istana Osaka Castle tu yang cantik tu, itu istana yang dibuat semula tau. Dalam tu ada lift tau. Ada lift. Ada 12 istana asli di Jepun, paling besar di Himeji. Yang dekat Matsumoto tu dikatakan antara yang paling cantik sebab dia warna hitam. Lepas tu dia bila kawasan luar bandar tu lah, dia tak sesak, dia relax, dia santai-santai lah. Memang best lah. So tambah sikit lah bagi saya sendiri lah, personal bagi saya pun, walaupun Tokyo ni dia sesak kan, tapi kalau kita nak compare kan, macam saya sendiri lah pernah drive di Paris, pernah drive di Amsterdam kan, kita nak compare kan kesesakan dia di Tokyo ni, tak tahulah kita bias ke apa, mungkin dah sebab suka sangat kat Jepun kan, kita bias ke apa tak tahulah. Tapi boleh kata walaupun dia ramai orang, walaupun dia penuh, tapi dia ada sistem. Nampak tak serabut sangat lah nak compare dengan kita drive di Europe. Dia Japan ni sebenarnya, dia punya ibu negara dia lebih padat lagi compare to Paris semua tu. Tapi why dia ni, sebab dia punya pengangkutan awam sangat efisien. Sangat efisien. Jadi orang yang naik kereta ni sebenarnya orang yang mungkin yang tidak lagi yang mungkin bukan yang harian punya orang pergi kerja. So orang pergi kerja harian tak akan naik kereta. Kereta ni mungkin pelancong, mungkin dia punya bas awam dia, taksi, apa macam tu je. Sebab tu sesak Jepun macam mana pun Tokyo, dia tak terlampau teruk sangat macam di negara lain. Hatta di KL sendiri pun tak. Dia tak sampai macam tu. Lepas tu lagi satu tadi kan Cik Hafiz cakap walaupun sesak tapi teratur kan. Sebabnya satu dia punya trafik lah, diorang betul-betul kaji diorang punya trafik. Okay, trafik, aliran trafik tu diorang kaji. Lagi satu, nak ambil lesen kat Jepun ni, lesen bawa kereta ni memang susah. Sebab tu orang akan pilih untuk guna pengangkutan awam je. Dah naik basikal, jalan kaki, pengangkutan awam ni lah, train apa semua kan. Diorang tak akan naik kereta. Sebab tu mana yang kalau Cik Hafiz perasan kan, yang bawa kereta ni biasanya diorang berdisiplin. Sebab diorang dah tahu macam ni, dia ajar betul-betul tau masa ambil lesen tu. Sebab tu dia teratur semua, cantik je. Dan kadar kemalangan tu memang rendah. Sangat rendah. Dan motor tak banyak. Dan motor punya ni lah, kalau kita perasan motor kalau di traffic light ke apa, dia tak macam kita mencelah duduk depan sekali tak. Dia akan duduk di belakang kereta. Jadi dia pun satu unit. Dia ibaratkan satu unit kereta. Ya betul. Jadi itu yang menarik lah, kalau kita tu dah mencelah sampai ke depan tu kan. Dia kat sana hatta lesen motor pun ada beza-beza. Macam kita lesen B dengan B2 B2 dengan B full. Yang ni kalau sana skuter lesen lain. Dia yang paling rendah orang kata motor yang paling darjat dia yang paling gear pun tak ada. Rendah sekali skuter. Kalau ada lesen skuter sahaja tak boleh bawa yang lain. Dia ada nombor 2. Dia kalau tak silap ada 2 ke 3 jugalah dia punya level dia. So kalau kata Cik Udin kita lebih pada Tokyo dan juga Hokuriku, Matsumoto semua kan. Dan tambahan satu lagi, Matsumoto ni, dia antara Matsumoto Castle lah, istana Matsumoto ni dia adalah salah satu istana yang dibina di atas tanah rata. Maksudnya apa? Contohnya macam Osaka Castle, betul, atas bukit. Dan nak ke atas tu dia kena laluan dia mendaki apa semua. Tapi Matsumoto ni kita masuk je pintu dia flat. Dia flat. Dia betul-betul di atas tanah lah. Kita tak perlu nak penat memanjang mendaki kan. Itulah keistimewaan dia, lagi mudah lah kalau kita bawa macam kita kan bawa pelancong ke apa kan. Jadi kita lebih kepada ni lah, lebih kepada mudah kan. Orang lebih senang nak naik Matsumoto ni compare to Himeji, Osaka dan sebagainya lah. So kalau berkenaan dengan Tuan Azrul pula, mana destinasi, soalan yang sama, masa destinasi yang biasa minat lah, willing dia untuk pergi banyak kali? Saya kalau yang kawasan luar bandar, saya sebenarnya tertarik macam tempat macam Amano Shidate dengan Ine. Di kawasan Kyoto betul? Dia sebenarnya dengan Kyoto yang pusat bandar tu jauh. Kalau naik train hampir 2 jam. Okey, tapi dia dalam region Kyoto, tapi dia belah utara. Amano Shidate ni dia macam ada satu teluk, kemudian dia ada satu benteng pasir tau. Dekat tengah tu. Jadi dia kalau view dia waktu autumn dengan spring memang sangat-sangatlah cantik. Memang sangat cantik lah. Kemudian ini adalah perkampungan nelayan Jepun yang mana dia ada rumah atas air. So jangan fikir kita yang kat Sabah tu je ada. Jepun pun ada. Dia rumah atas air ni mirip macam Bergen ataupun dekat Copenhagen punya style. Malah dia ada tour boat Dia berkala juga ke apa? Dia berkala tak. Dia just tu je lah. Okay. Dan dia asyik ada tour sekali. Kita naik boat, kita boleh tengok macam mana
pengampungan dia tu daripada laut. Jadi kan benda tu satu benda yang unik lah. Biasanya kita tahu Jepun ni bandar yang besar semua kan. Tapi bila kita pergi kita akan nampak another side of Japan lah. Tapi kalau bandar pula compare tu daripada semua bandar, saya lebih suka dari Kansai. Masuk Kansai ni apa? Contoh macam Tokyo tu, bagi saya lah Tokyo serabut. Serabut, dan satu lagi dia Tokyo saja. Tapi kalau Kansai ni dia ada lagi bandar-bandar besar yang berkaitan, yang berdekatan. Kita ada Osaka, biasa pusat lah, sebab kita turun flight pun dekat ni kan, Osaka. Dan sejam dari situ ada Nara ni yang ada Rusia tu kan. Lepas tu setengah jam daripada situ ada Kyoto ni adalah dia punya bandar tradisi dia, iaitu ibu negara Jepun sebelum Tokyo. Sebab tu dia terbalik tau. Tokyo. Sebenarnya yang sebutan yang benar bukan Tokyo tau. Dia Tokyo. Bukan Tokyo. Macam kita orang Malaysia sebut Tokyo. Bukan, dia Tokyo. Kalau terbalik kan Kyoto. Sebab tu dia punya tulisan Jepun itu kan, ada dua ni, dia just terbalik saja. Jadi kan macam Kyoto ni dikatakan bandar warisan lah. Maksudnya dia kawasan lama. Kalau nak pakai kimono ke apa ke, ambil kat situ lah. Lepas tu jauh sikit lagi ada Kobe pula bandar pelabuhan. Dan dekat situ juga ada masjid yang paling tua di Jepun. So kalau bandar saya lebih suka Kansai lah. Tu apa, kalau kat Kobe ni lah Wagyu dia terkenal dengan Wagyu. Dia terkenal sebagai Wagyu. Sebab tu Wagyu kalau dekat Tokyo boleh dapat 2,500. Kalau dekat Kyoto mahal sikit 4,000. Kalau kat situ tak ada 10,000 jangan cerita. Tapi memang sedap. Tapi memang sedap. Dia punya sedap sampai saya pun tak berani nak rasa. Sebab mahal. 10,300 je. Satu kepala. Berapa harga tu? Kan, maksudnya 10,000 tu kira menu yang paling murah. Paling bangsat sekali lah. Paling basic sekali lah. Nasi yang ada seketul kecil. Kalau yang nak macam 4,000 punya dekat Kyoto, harga kat situ 10 kali ganda, 30,000, 40,000. Oh, jangan buat pasal. Sekali makan RM1,000. So, itulah sedikitlah tambahan kan untuk yang Kobe Mosque tu, masjid pertama di Jepun. Dia juga dipanggil sebagai Miracle Mosque. Sebab dia terselamat daripada gempa Hiroshima kan, dan juga bukan gempa, letupan je lah kan. Maksudnya dari sebarang gempa bumi kan, dan juga time World War pun dia tak efek daripada letupan bom. Dan juga ketiga dia selamat lah daripada bencana, Allah lupalah. Tapi 3 benda lah dia dipanggil Miracle. Satu lagi pasal tempat ni, kalau saya boleh tambah satu lagi tempat sejarah pula, selain sejarah Jepun, saya suka Hiroshima. Kalau kita pergi dalam keadaan kita dah mendalami apa yang berlaku di Hiroshima, sebab Hiroshima ni dia sangat dekat dengan kita. Dekat yang pertama adalah disebabkan bom kat Hiroshima itulah Jepun menyerah kalah, dan Malaysia dan Tanah Melayu ketika itu Jepun pun menyerah kalah. Tu first. Yang kedua adalah antara mangsa bom atom tu adalah rakyat Malaysia juga. Ada kubur dia di salah satu kuil Shinto kat sana. Jadi dalam banyak-banyak kubur tu ada satu je kubur dia buat dia punya simbol dia bulan dan bintang. Jadi semasa dia meninggal, dan nama dia Nick Yusof apa. Dan dia adalah pakcik kepada arwah ustazah saya. Saya pernah pergi sana, saya letak dekat dalam Facebook, kemudian ustazah saya komen. Dia kata, ni tak pergi ke kubur ke pakcik saya? Lepas tu barulah saya cuba nak baca. Ada 4 orang rakyat Malaysia masa tu kat situ. Seorang mati kat sana, seorang lagi mati di Kyoto. Masa dia orang nak bergerak ke Tokyo untuk balik, dia mati di Kyoto. 2 lagi sempat balik Malaysia. Jadi yang dekat situ memang dalam dekat kubur tu semua kuil semua dia orang punya kubur satu saja ada bulan dan bintang, dan dikatakan memang bila dia tahu ni orang Malaysia dan orang Islam, dia dikubumikan cara orang Islam. Cuma dia dikubumikan di situ sebab tak ada tanah orang Islam kat sana. Dan kalau pergi kat museum dia tu, kita dengar sejarah dia, tengok video dia, macam mana sengsaranya dia orang, yang mana dia orang kebanyakan orang kat situ mati bukan mati hangus, mati cair. Dia punya panas tu sampai tahap anjing melekat pada besi. Orang mengandung mak tengah melindungi mak yang mengandung melindungi anak yang kecil. Oish. Kalau kita boleh orang kata kalau jantan macam mana pun boleh keluar juga mata jantan tu lah. Hiroshima. So bila kata dengar tadi kan,
kalau kata Kyoto, Osaka, Kansai semua tu berdekatan dengan setengah jam, sejam semua. So apa sebenarnya transport yang lebih efisien atau mudah atau senang kita nak akses di Jepun ni? Dia ni begini, kalau perkataan mudah akses, automatik dia punya pengangkutan awam. Sangat mudah dan sangat efisien. Kita sebagai pelancong, kita ada juga beberapa pass yang kita beli, kita boleh guna unlimited dalam masa 3 hari, 4 hari macam tu. Okey, cuma macam biasalah, bila naik train ni, dia masalah fitness. Maksud kita sanggup tak sanggup je. Jadi, kalau orang muda, orang yang bertenaga, pengangkutan awam lah. Paling jimat dan paling senang. Tapi, kalaulah kita ni ada jenis keluarga bawa baby terutamanya, ada budak-budak, kemudian kita ada warga emas. So, kereta lah yang sesuai, tapi dia leceh sikit lah, sebab Jepun ni leceh dari sudut apa? Dari sudut nak mencari parkingnya, dan juga parking dia bukan murah, terutama kalau dekat mall-mall. Mall-mall tu ya Allah dia punya, tapi kalau parking bermalam ni murah. Betul. Parking bermalam murah, tapi kalau parking kat mall dia kira ikut jam. Makin lama kau kat mall tu boleh sampai 5,000 yen, 6,000 yen, 6,000 yen bersama dengan RM180 duit kita. Jadi dia sikit-sikit sikit lah. Dan biasa contoh macam pergi ke Mizudera, dia punya parking tu jauh. Lepas dah parking tu dah kena mendaki lagi. Jadi kalau nak selamat, mungkin boleh by train. Tapi kalau ada duit sikit kan, mungkin dari train tu nak pergi ke tempat tu kalau jauh, boleh naik taksi lah. Taksi dia pun quite mahal juga kan. Taksi pun mahal juga kan. Dia gini lah, dia senang cerita, kalau dah namanya pergi travel, duit tu kena ada lah. Duit tu kena, kena standby lah. Kalau untuk taksi tu kan, dia senang cerita, nak bayangkan mahal dia, kita jejak kaki sebelah je RM15 dah dan tangan. 500 yen lah, macam tu kasar. 500 yen. Jejak kaki sebelah je tau. Masuk je sekilo yang pertama dah 1,000, dah sampai 1,000 yen ke atas. RM30 dah. Dah dekat RM30 dah. Kalau kat Malaysia dah mengamuk lah kita. Kan? Betul. Satu benda lah akan toy kan lah berkenaan dengan parking ni kan. Hari tu kita bawa Jepun, saya lah bawa Jepun. Tak cerita lagi lah kan. Dekat company kan. Ada sekali tu parking, kebiasaannya untuk parking yang overnight, dia limit dia tau. Sehari maksimum 2,400, 1,800 12 gitu jam kan. je Tapi parking hari tu ada sekali tu tersalah parking yang unlimited. Jadi esok pagi saya nak ambil kereta, kena dekat 8,000, 7,900 yen. Limit. Kena esok pagi je ambil. Dia tak ada limit ni. Nasib baik waktu tu kita ada 2 kereta, satu kereta lagi parking tempat lain. Jauh sikit lah, yang berdekatan dengan hotel. Ada satu slot je, parking dia kecil je. Kita jumpa lah parking lah. Malam-malam kan. Asal parking je, rupanya esok pagi je ambil 7,900. Ada kan dalam kurung 7,900. Sebab satu kereta lagi murah, satu kereta lagi tu 2,000 lebih je. Kita kena 7,900. Ada tempat parking yang 1,000 je. Boleh dapat 400 boleh dapat. Overnight. Tapi tu betul-betul dekat Ceruk lah, Kanazawa. Sebab dia suka. Sebab dia anggap lalang kosong kan. Bagi murah. Dapat 500 yen dah cerita. Okay, next question. Berkenaan dengan Jepun. Kita kalau kata Jepun ni, kadang-kadang saya sendirilah rasa mungkin lagi Islam daripada kita kan, daripada negara Islam yang lain lah. Bagi contoh kan, kalau kita tanya, check apa negara paling kotor dekat dunia ni kan, salah satunya top 3 mungkin Egypt kan. Kotor lah mesti kan, kotor. Tapi di Jepun ni sendiri kita terkenal dengan negara yang bersih. Cakap saya Jepun mesti expectation kita bersih kan, sampah ni kurang apa semua. Jadi betul ke macam tu realitinya di Jepun ni? Dia bersih ni ada subjektif dia tau. Dan kita punya definisi bersih tu macam mana? Itu satunya lah, kita kena tanya diri dulu. Definisi bersih tu macam mana? Mula-mula saya datang Jepun dulu, 2017. Saya tengok Tokyo, memang bersih. Tapi kita belum masuk lorong-lorong dia. Bila kita dah masuk lorong dia, banyak dah start banyak sampah. Tapi kebanyakan lorong-lorong yang kotor ni biasanya kawasan tarikan pelancong. Pelancong ya standard lah. Diorang pun tak tahu budaya Jepun ni macam mana kan, yang tong sampahnya kurang dan hisap rokok pun tak boleh merata kan. Puntung rokok tu memang bersepah kalau dekat lorong tu. Lepas tu saya ke Osaka dan saya tengok kan, kenapa Osaka ni kotor. Rupanya
diorang tak ada budaya mesin rumput tu tak. Okay, ni saya punya definisi kotor tu, maksudnya kenapa rumput dia panjang, lepas tu diorang tak nak sapu daun-daun kering ni kan. Tu saya tengok, rupanya diorang tak ada budaya tu. Maksudnya kalau kita kan ada, kita bagi dekat majlis daerah kontrak potong rumput, sapu sampah tu semua kan. Diorang sapu sampah ada, cuma potong rumput tu tak ada. So nampak macam korang ni tak rapi lah, tak kemas lah. Nampak kotor kat situ. Tapi kalau nak biasa luar-luar bandar, bersih je. Yang mana yang bukan kawasan tarikan pelancong, biasanya bersih. Tak ada masalah ni. Tapi kalau saya nak cakap tempat paling kotor pernah saya pergi Nambah Dotong Bori tu. Itu memang peak tourist punya attraction kan. Memang saya kalau pergi sana pun tak nampak ramai orang Jepun. Ramai pelancong je kan. Diorang kat situ isap rokok merata, lepas tu buang sampah merata. Saya rasa macam itu yang itu salah satu sebab lah kenapa saya tak suka Osaka juga. Berbanding dengan tadi kan, Cik Azrul dia suka Osaka. Saya tak suka Osaka sebabkan keadaan dia. Dia over tourism sampai menyebabkan Osaka tu sendiri tak bersih. So Nambah setuju lah. Nambah memang itulah first time datang pun kita expect first kali trip saya ke Jepun memang kita singgah Nambah dulu. Jadi macam ni ke kan. Tapi bila kita fahamkan betul memang mostly tourist. Bukan, dia sebenarnya begini bagi saya. Tempat Jepun ni dia secara overall ni dia bersih. Dia bersih ni maksudnya apa? Maksudnya bersih ni tak adalah bersih ni bukan baru Maksudnya bukanlah sesuatu baru baru kita nak kata bersih. Dia walaupun lama, stesen tu walaupun stesen lama tapi bersih. Maksudnya apa? Tak ada sampah, tak ada bau. Tapi kalau tempat-tempat yang biasanya banyak sampah, banyak bau, dia ada dua. Sama ada kat situ foreigner ramai, pelancong ramai, ataupun orang yang bukan asal Jepun yang duduk kat situ ramai, ataupun yang kedua adalah tempat yang selalu nightlife dia orang. Betul. So kat situ tempat yang biasa kalau kita lalu hancing, bau arak, bau muntah, itu memang tempat dia orang singgah lepas keluar daripada night club, nak muntah kan apa ke situ, nak kencing kan gitu. Ya. Sebab saya pernah pergi tandas dekat Odaiba. Hancing gila. Cakap, apa ni first time. Sebab kan kita tahu kita pergi dekat airport dia kan, dia punya tu sampai boleh tidur kat dalam tandas kan, dia punya bersih kan. Tapi situ hancing kotor. Itu mungkin faktor pelancong luar lah. Jadi itulah bagi saya dua faktor tu lah yang biasa kalau berlaku. Bagi saya secara umumnya bersih lah kan. Confirm bersih. Nak comparekan dengan mostly negara-negara lain kan, macam kita pergi lah comparekan dengan kita sendiri pun sebenarnya. Tapi Alhamdulillah kan, Malaysia pun sebenarnya tak terlalu kotor lah kalau dibandingkan dengan negara yang kita boleh tengok top 10 kotor semua kan. So tak apalah. So berkenaan dengan Jepun ni atau budaya Jepun ni, kita sendirilah orang Malaysia kalau melancong ke Jepun kan, saya tanya Cik Azrul lah, apa benda yang kita hopefully ataupun sepatutnya tak perlu expect daripada orang Jepun tu sendiri? Okey, pertama khusus untuk orang yang melancong Jepun lah. Yang pertama, kalau beli barang jangan tawar-menawar. Jangan tawar-menawar. Walaupun contohlah kau pergi kedai A. Kedai A ni dia jual baju ni 500 yen. Lepas tu kau pergi kedai B. Kedai B tu jual 1000 yen. Kau tak boleh cakap, jual lah 500. Tu kedai sebelah tu jual 500 ya, asal kau jual 1000. Tu sangat ofensif pada diorang. Sebab diorang punya style, aku jual harga ni sebab ini memang harga yang aku jual. Aku jual ni tak akan menzalimi kau dan tak akan menzalimi aku. Aku dapat untung, tapi untung aku pun tak terlampau banyak sampai menzalimi kau. Kau jangan tanya aku kenapa sebelah jual lagi murah. Itu hal dia lah. Aku hal aku. Kau nak kau beli, tak nak dah. Jangan tahu menawar. Jangan buat perangai kita macam beli dekat Siam ke, beli dekat ni Padang Besar, jangan buat perangai. 1000 yen kau nak tawar sampai separuh, jangan buat pasal. Kalau pergi negara Arab macam itu, pergi ke Morocco, saya dah cakap Arab ni punya style, kalau dia sebut harga tawar separuh terus. Sebab harga ni kurang daripada separuh. Betul. Itu formulir betul. Tapi kalau Jepun jangan. So, Jepun ni dia macam tak berapa dia macam tak berapa ni sangatlah dengan dia akan seolah-olah macam dia tanya
kau ni anggap aku tipu kau ke sampai kau nak minta kurang harga? Macam tu ayat dia. Dan Jepun bagi saya tak lah. Ya betul. Lepas tu yang kedua, saya nak mencelah sikit pasal yang tawar-menawar tu tadi kan. Ada customer saya bawa, customer yang saya bawa ni, dia dah pecah budaya tu. oh, Dia tawar-menawar, dia tawar-menawar dah dapat. Dan dapat. Masa tu untuk simpan beg untuk dekat Asakusa. Okey, saya dah cakap dengan dia, okey masuk. Lepas tu masa tu ruang limited lah kan. Lepas tu anggaran ni lah, dia charge 1,500 dan customer saya ni minta 1,000. Saya cakap dengan dia, Haji, kat Jepun ni bukan budaya tawar-menawar. Saya cakap dengan dia macam tu. Okey, tak apa. Lepas tu dia try lagi. Dia masuk, dia try lagi dan dapat. Dan dia dapat. Dan saya cakap, saya respect. Haji orang pertama yang saya bawa yang tawar dan dapat. Saya cakap power Haji. Okey, sambung balik. Lepas tu orang Jepun ni dia takkan maksudnya macam ni ayat dia macam ni lah. Saya mulakan cerita lah. Saya pergi airport nak balik, beli air untuk kita nak minum sebelum masuk lah. Tapi sebabkan masa tu tahap leka makan ke apa ke, lupa nak minum air tu. Air tu tak buka lagi memang tak buka lagi. So kita dah budaya, maksudnya benda yang tak buka lagi takkan nak buang kan. Sayang lah, memang bazir kan. Lepas tu ada Jepun kami, aku ulur kan, dia nak tak. Maksud this is new kan? Not open yet, new. Dia tak nak. So dekat sana budaya bagi-bagi barang kita pada orang lain semua tu, dia orang sangat rasa ofensif kalau kita offer something yang bukan dia orang punya milik, tahu sebab apa? Mungkin pertama dia takut ni kau bagi aku benda ni kan, tak dadah ke benda ke, bang curi ke apa kan. Dan yang kedua mungkin sudut hygiene juga. Mungkin kau entah mana-mana pegang bawa balik bawa kalau dia tandas ke benda kan, kau nak bagi aku pula. Biasa macam tu. Lepas tu tipping ni pula sebenarnya ada tempat yang dia tak berapa terima, tapi ada tempat yang macam contoh kalau kita sewa bas dia minta tip, driver minta tip. Tapi kalau macam hotel, angkat-angkat barang semua tu kan, dia tak minta, cuma kita tak dihalang untuk nak memberi. Tapi kalau tak beri pun tak apa. Dia beza dengan banyak tempat, banyak negara. Kalau kita tak bagi, dia macam mana? Bertunggu je tapi slow tunggu je kan. Jadi bila nak salam kaut, bila nak salam orang tak ulur kan. Jadi dia terkenang benda tu kan. Jadi dia kalau dekat Jepun tipping ni bukan budaya, tapi tak salah nak bagi. Encik Uli ada nak tambah apa lagi? Kalau masuk bab budaya lah, kita nak masuk bab budaya kan, kita masuk dekat bab budaya. Biasa dekat ini satu kejutan budaya jugalah kalau orang Malaysia datang ke Jepun, dan kalau ada peluang naik teksi, dia akan standard lah, kita kalau naik teksi mesti ataupun naik Grab mesti kita akan buka sendiri pintu kan. Jepun tak payah. Jepun jangan buka pintu. Jangan buka pintu. Akan anggap apa root Dia akan anggap macam root ke? Bukan anggap root lah, sebab dia pintu tu dah automatik satulah, dia akan terbuka sendiri, dan dia utamakan pelanggan. Dia utamakan jaga. Dia jadikan pelanggan ni raja. Dia akan layan walaupun beg dah tentu dia angkat kan, dia angkat, dia masukkan dalam boot. Tapi kalau boleh pintu jangan buka. Dia walaupun teksi lama macam ni pun dia ada satu punat tau, dia tarik je pintu buka sini. Maksud pintu teksi yang biasa, bukan yang jenis MPV yang slide tu, yang auto door tu kan, tak. Dia macam ada satu bila tarik kan pintu tu akan buka sini. Lepas tu kalau naik kenderaan awam tak kisahlah bas ataupun train, biasanya kita akan bagi ruang untuk orang keluar dulu. Kita akan beratur ke tepi kan, lepas tu bagi orang keluar baru kita masuk. Tolong ni pesanan sikit lah untuk yang nak melancong ke Jepun, tolonglah jangan rush masa nak masuk train ataupun bas. Dia akan tunggu lah tolonglah tunggu, janganlah berebut macam bas tu
ni kalau tak naik bas ni esok kiamat ni. Tak ada. Dia Jangan. dia Jepun walaupun dia patuh masa macam mana pun dia still Dia akan sebenarnya tunggu. pintu tu takkan tutup auto tau sebenarnya. Kan pintu tu mungkin tutup auto tapi dia ada polis jaga tau. So kalau dia tahu ada orang yang ni kan orang yang bawa train dekat depan sekali tu yang driver depan tu dia akan keluar dari tingkap. Dia akan tanya polis kat situ dah boleh tutup ke belum. So anda kata kalau lambat pun dia akan tunggu. Melainkan dah terputus. Maksudnya orang dah last masuk kau baru nak berlari. Pintu tutup memang tak boleh lah. Tapi kalau selagi kau ada kat situ nak masuk, kau boleh masuk. Itu dia. Tambahan dari saya sendirilah untuk kita tak boleh expect apa, tak boleh expect pada orang Jepun ni sendiri. Kebanyakan pada kita mungkinlah kalau yang kita jenis mungkin orang Malaysia ni mungkin ramah apa kan. Jadi kita mungkin expect kalau kita buat kawan dengan Japanese ni apa ke, kita mungkin suka bersalam, suka peluk, cium apa kan. Cumanya Jepun ni dia kurang sikit apa orang panggil gesture yang physical touch ni ada orang kurang sikit. Jadi kita kalau berkawan apa semua diorang bukan jenis yang salam peluk-peluk apa, diorang lebih kepada macam yalah tunduk diorang punya kan politely macam tu lah. Sebab tu orang Jepun pun dia tak prefer salam, dia prefer tunduk. Kalau kurang sikit. Kalau hormat pun tunduk, minta maaf pun tunduk, semua tunduk. Dan itulah. Yang kedua saya boleh tambah sikit, kita jangan expect lah. Kita kadang-kadang turis ni mana-mana lah. Mungkin Malaysia tak lah, tapi saya pernah baca kan turis daripada Europe mostly kan, orang marah bila orang Jepun ni tak pandai cakap bahasa English, bahasa orang putih lah. Jadi bagi saya unfair lah kan. Buat apa kita nak apa utama kan. So bagi Jepun, satu Jepun ni dia very proud dengan bahasa dia. Dan yang kedua kita sendirilah tak boleh nak expect orang Jepun tu sendiri untuk bercakap Jepun kan. Tapi sebenarnya kalau orang yang memang bekerja bahagian pelancongan contoh macam saya pengalaman saya dekat stesen Ueno saya dengan isteri saya masa tu kita nak tahulah nak pergi train ke satu tempat ni kan macam mana kan. Jadi isteri saya tahu cakap Jepun tapi dia tak ada masa tu. So saya seorang je. So saya cakap lah nak pergi tempat sekian. Dan dia terangkan, sebenarnya dia terangkan tu saya dah boleh tangkap dah, faham dah sikit-sikit kan. Tapi dia bersungguh-sungguh tu, dia type pun. Dia type, saya nampak dia type, aku fikir dia type apa, dia nak kira apa pasal tiket ke apa ke tak. Tak, rupanya dia type, dia type dekat Google. Google Translate. Bukan saja type, dia print. Dia print. Okey ni pasti naik. Aku hargai betul benda tu kan. Jadi walaupun dia tak pandai bahasa Inggeris, tapi dia orang sangat bersungguh-sungguh kalau nak berkhidmat. Dia akan bantulah. Dia akan bantu sungguh-sungguh, ya betul. Tapi itu dululah, itu masa zaman isteri saya belajar kat sana tahun 2013 2012. Sekarang terutama selepas COVID Sukan Olimpik terutama Sukan Olimpik, surau makanan halal bahasa Inggeris, rasanya masalah tu dah makin selesai. Surau merata, makanan halal merata. Kalau dekat Tokyo, Osaka tu kan tak payah cakap lah kan, mana-mana tempat pun ada surau halal. Plus diorang sekarang ni mungkin dulu macam lah dia siap print apa semua kan. Sekarang dah banyak device lah. Ya betul lah, betul jadi, device memudahkan lah. Cuma di bahagian kita tak perlu marah ataupun expect untuk mereka faham English lah kan. So berbeza sikit dengan kita ni. Dia zaman sekarang ni pergi ke mana tempat pun bahasa tu dah bukan satu halangan dah. Betul. Bukan. Benda tu dah boleh Google je. Ya betul. Saya nak tambah sikit bab budaya dia makan. Ada dua benda pasal makan ni. Yang pertama, dia bagus sebenarnya tau. Kalau dari sudut Islam, jangan makan sambil berjalan. Memang budaya orang Jepun. Betul. Dan jangan dalam nampak. Islam pun kita pun kalau boleh makan duduk kan. Duduk, tapi orang Jepun dia makan setempat. Habiskan makan tu, dah makan habis baru jalan. Itu untuk elakkan kotor-kotor, atau contoh kita makan aiskrim kan, sampah meleleh, lepas tu buang sampah. Lepas tu yang kedua, saya nak sentuh pasal makan mi. Maksudnya makan macam ramen, makan udon, soba tu. Kalau boleh kita hirup kuat-kuat. Maknanya bila kita hirup tu sedap. Orang kedai tu anggap, oh sedap betul makanan aku ni kan. Wih sedap ni, dihirupkan main kuat ni kan. Kalau boleh hirup, tapi kalau kita sebenarnya makan berbunyi tu macam kurang sopan. Itu je lah tambah. Kadang-kadang je lah benda macam tu pelik kan cerita, makin kuat pula kan. Nampak sedap, tapi betul lah kadang-kadang budaya dia sedikit bercanggah kita. Tapi ada masalah pun kan. Lepas tu satu lagi pengalaman saya, orang Jepun ni dia punya hormatkan orang, dia punya hormatkan hak orang lain. Contoh macam dari konteks penjual dengan pembeli sampai tahap dia jadi lurus tau. Lurus apa? Contoh Jepun ni antara negara yang bagi saya lah, antara tempat yang saya dah pergi yang paling banyak shilling.
Satu yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen, 500 yen, ada 6 shilling dia. Jadi bila kita beli, Jepun ni walaupun sebenarnya 100 yen dia macam RM1 kita, tapi dia still ada 1 yen tau. Macam kita 1 sen. 1 sen. dah pakai lah. Tak ada kan? Jadi dia still ada tau. Jadi bila kita beli yang belakang ada 99, so still dapat tau 1 yen. Jadi biasanya kita akan kumpul tau, kumpul. Lepas tu bila dah cukup 100 yen, kita akan beli, bayar semua shilling-shilling tau untuk nak lupuskan shilling tu. Jadi saya pernah sekali, saya dah kumpul dah tu. Jadi bila dah ni semua, jadi saya bayar tu nak genapkan 1000 yen supaya dapat duit kertas saja. Saya tak nak pegang duit shilling. Rupanya saya bagi tu terkurang 1 yen. Dia tak tanya tu. Kalau kita logik aku tahu tujuan dia bagi shilling ni dia nak bagi genap. Kan kurang 1 yen, beritahu dia. Ni kurang lagi 1 yen kan, tambahlah kan. Dia tak cakap dia terus tekan. Dia tekan, boom, keluar balik shilling lagi banyak. Lagi banyak dah aku kena kaut nak kena masuk poket. Masa keluar tu aku pandang dia. Kau tak ada mulut ke nak bercakap kurang 1 yen. Kau cakap kurang 1 yen aku tambah. Kau tak nampak ke aku terkikir keluarkan shilling tadi nak genapkan. Tiba-tiba kau bagi lagi banyak. Betul. Dia punya hormat, dia tak tanya kita tau. Dia tahu Dia nak minta duit kecil. Jepun ni satu dia susah, dia nak express dia punya emosi tau. Macam marah ke apa kan. Itu satu kekangan juga tu. Okay lah, berkenaan dengan budaya lagi kan. Tadi dia tambah pasal makan, atau apa lagi budaya. Mungkin dalam kereta api common lah kan. Dalam kereta api Senyap. kita senyap, tak bercakap sangat kan. dalam kereta api memang budaya dia tak boleh jawab phone. Jawab phone. Bercakap tu boleh, borak boleh. Borak boleh, jawab phone tak boleh. Saya pun tak rasa kenapa. Setakat sama je kan. Borak kan. Tapi memang tak boleh. Dia Memang tak boleh. dengan phone, jawab phone ataupun dengar lagu ke apa kan, macam sekarang buka TikTok tapi buka kuat-kuat kan, itu memang bukan budaya dia orang Sembang tu saya pernah nampak belum lagi. Dan diorang duduk dalam ni train, diorang biasa duduk je dan senyap tau. Sama ada diorang dengar lagu sendiri ataupun dia membaca ataupun diorang tidur. Kan. Datang orang Malaysia kita kan, nak yang makcik-makcik masuk kan, baru lepas shopping kan. Kau beli apa tadi? Gelak macam tu. Aduh. Aku bawa tengok orang Jepun semua pandang. Aduh. Tak apalah orang Malaysia. Dia pun tahu ini turis tak apa. Saya sendiri pun lah. Bila bawa macam tu kan, saya akan pergi kat setiap seat tu untuk pesan. You ke? Okey. Tapi boleh cakap. Lepas tu buat lagi lah, tapi tak apalah kan. Boleh borak. Borak tak ada masalah. Ni kau gelak macam kau buat macam rumah sendiri tu itu susah sikit lah. So pesanan lah kepada mereka yang nak datang ke ni, kita faham mungkin di Malaysia benda tu macam biasa kan, tapi di Jepun kita cuba slow down sikit kan. Mungkin boleh borak, boleh je, cuma perlahankan lah sikit. Lepas sabar lu, tahan dulu. Kau pun ke excited tu kan. Kita sembang dekat hotel ke apa ke kan, kat taman ke Lagi budaya apa lagi nak tambah? Bagi saya lah, kalau saya sendiri nak tambah lah mungkin kan, typical saya rasa Malaysia juga amal kan. Kalau nak naik eskalator apa kan, bagi satu ruang. Tapi okey, eskalator saya ada pengalaman. Masa tu bawa anak saya, baby masa tu. Memang best. Bila kita sebagai mak ayah bawa anak baby rasa macam biarlah kau baby je lah, tak payah besar-besar. Kenapa? Sebab apa? Nak bawa pakai stroller, dapat tempat, dapat fast track. Tak ada banyak soal, fast track terus. Saya pernah dekat Tokyo Station, peak hour orang balik kerja, beratur memang banyak lah nak naik eskalator tu kan. Nak naik lift kan. Bila kita parking belakang dia nampak je kita budak, terus buka dia buka laluan, terus dapat fast track lepas sekali. Betul ya. Cakap best gila bawa budak. Jadi kalau siapa yang ada budak-budak tu nak naik train best juga tau sebenarnya kan. Gunakan fast track selalu. Ya betul. Tapi dengan syarat yang ada stroller, jangan budak yang boleh jalan. Budak jalan dia dah tak layan. Ada certain dia layan juga. Tapi kalau stroller confirm dapat fast track. Satu lagi saya dengar lah birth rate, kadar apa panggil? Kadar kelahiran di Jepun ni semakin berkurangan lah dan kritikal kan, yang mana mostly family diorang anak satu kan, ada yang tak, dia sebenarnya dasar yang terkini Jepun dah galakkan kahwin dan juga dapat anak lebih ramai. Dia sebenarnya apa yang diorang alami sekarang adalah kesan dasar diorang 10 ke 20 tahun lepas, yang mana negara diorang padat, jadi diorang syaratkan sebuah keluarga seorang atau dua orang anak saja. Masalah yang berlaku sekarang ni adalah orang tua lebih ramai daripada orang muda. Jadi orang sebab tu jangan pelik kalau kau nampak pakcik dah bungkuk kan, kerja apa? Kerja pungut sampah.
bawa Petropam. ni Petropam. Petropam pakcik-pakcik yang tua tu. Sebab apa? parking banyak, Pertama dah dia orang ni bila anak sikit dan dia orang pula tak ada budaya kekeluargaan tau. Contoh macam kita, bila kita dah berkahwin, kita still kontak dengan mak ayah kita balik kampung setiap bulan kan. Dia orang tak ada. Dia orang kata ibarat macam setahun sekali dah jumpa. Ibaratnya Yelah, macam raya. anak aku dah kahwin dia dengan hidup dia dengan hidup aku. Jadi dia tak ada pun macam budaya kata apa anak kena jaga orang tua tak ada. Bagi duit Tak ada. ke tiap-tiap bulan. Bagi duit saya tak tahu ada ke tak ada. Tapi benda tu tak ada sebab tu orang tua pun still bekerja. Ya. Dan satu faktor sebenarnya memang orang tu lebih ramai daripada muda. Jadi sekarang ni dia orang saran, dia orang galakkan rakyat dia orang sini malah dia orang galakkan orang luar datang kahwin dengan rakyat dia, dan siapa yang dah duduk sana dia boleh mudah untuk dapat PR dan kerakyatan. Kalau nak tukar kerakyatan Jepun pun boleh. Dia ni macam nak ubah sikit dasar macam negara-negara Lebih terbuka lah. di Eropah yang mula buka open. Sebabnya sekarang ni yang terkini ada kawan saya kawan isteri saya yang duduk dekat sana, lahir dapat allowance, kemudian dia dapat allowance besarkan anak setiap bulan sampai umur dia 2 tahun. Dapat allowance jaga anak tu. Malah dia galakkan orang luar untuk duduk beranak dan tinggal kat sana. Boleh cuba ni. Boleh try. Ni bujang ni boleh try. Banyak juga saya kenal kat sana yang buka kedai makan semua kan, yang memang berkahwin dengan orang Jepun dan tinggal kat sana. Tapi benda tu sebenarnya ni masalah global lah, kita boleh cakap masalah global. Kat China pun sekarang China dah ada tu nombor 2 ni, tak silap saya lah, untuk populasi. Dia masalahnya dia dah jadi masalah global lah. Sebab tu semua disebabkan apa tadi? Polisi diorang yang dulu tu lah. Macam Singapura pun sekarang pun dah jadi macam Jepun juga. Semua sama. Malaysia pun macam tu. Malaysia mesti. Malaysia di Kuala Lumpur dan Selangor sebenarnya risaukan. Average untuk Malaysia sebenarnya diletakkan 2.1. 3 negeri saja di Malaysia ini yang mencatatkan pertumbuhan yang menaik. Kelantan lah. Kelantan, Terengganu, Kedah. Yang lain semua turun. Itu bukan masalah kat Jepun je lah. Cuma Jepun ni, apa point saya tadi adalah bila kata dia punya birth rate dia rendah, jadi diorang ni bila nampak baby ni diorang seronok sikit. Betul. Anak saya tu naik bullet train, pakcik Jepun ni tegur, yang ni gurau ini. Diorang suka. Susah nak jumpa baby sebenarnya. Saya sendiri pun kalau bawa trip susah dalam train, dalam mall. Kawan ini. Dua rindu sebenarnya dengan cucu. Jadi banyaklah kita dah sembang tentang budaya dan mostly baik-baik lah kan. Jepun ni pun satu, personally saya suka Jepun. Dia lebih kurang sama macam Thailand. Sebab apa? Bukan sebab masaji bukan tapi sebab Thailand dengan Jepun ni diorang punya cara cakap dia yang melirik tu. Compare dengan Korea mungkin lebih keras kan, Rusia apa keras kan. Tapi macam Thailand ni dia suka macam yalah sawadikap kan. Kalau Jepun sumimasen dia melirik kan apa. Dia boleh cakap tu ujung tu macam dia melewes kan. Melewes sikit. Dan juga orang dia sangat, kalau kita tengok kan macam saya sendiri kan, tengah makan ke kan, tiba ada orang JNT ke hantar kat kedai makan restoran kan. Dia orang kita tak kenal tapi comparekan dengan kita dan dengan orang lah, dia akan semua fight tunduk kan, dan very respectful. Dia orang macam ada satu ni bila masuk je kedai, satu kedai pekerja tu semua cakap semua mengucapkan selamat. Betul. Jadi dia orang tu tu antara budaya-budaya yang kita boleh contoh lah, atau budaya baik yang kita boleh ikuti ya. Tapi mestilah bukanlah nobody's perfect kan orang kata kan. So ada tak beberapa lah Curian lah, ada tak beberapa budaya orang Jepun kan yang mungkin bukanlah kita kata tak baik, bukanlah negatif, tapi mungkin tak sesuai untuk kita orang Malaysia ataupun orang Islam lah amalkan. Okay, salah satu budaya yang saya tak recommend untuk kita ikut budaya orang Jepun ni, diorang workaholic. Maksudnya diorang bekerja macam mana? Terlampau keras. Diorang kerja lebih 12 jam walaupun kerja office. Kalau ni kan budak-budak Jakarta kan kerja 12 jam dah mengungut kan. Kerja 10 jam dah mengungut kan. Tapi diorang 12 jam tu okey lagi. Dan diorang ada budaya yang selagi bos tak balik kau tak boleh balik. Budaya tu yang kita sebenarnya kalau boleh elak jangan ambil lah. Dan kita sebenarnya bersyukur kat Malaysia ni, kita work life balance tu masih ada lagi. Dan diorang cara diorang work life balance diorang lepas habis kerja diorang pergi minum. Budaya minum tu pula kita pun tak boleh nak ikut. Budaya minum. Diorang punya budaya kerja kuat ni sampai tak tertidur semasa kerja tu benda yang dipuji. Betul. Nampak penat. So sebab ni Jack kata siapa yang tidur masa kerja bagus dia. Buat kerja banyak. Betul. Dia orang sampai dipuji sampai tahap
Saya pernah nampak train Jepun ni kalau peak hour dia akan jadi sangat padat. Betul. Dan dia padat pula, dia bukan saya pernah dekat Disney nak balik ke Tokyo. Peak hour. Jadi sampai stesen tu dah beratur dah. Train sampai je orang dah padat dah dalam tu. Memang dah tak boleh masuk. Tapi pintu still buka. Orang keluar tak ada. Mau masuk ada. Yang nak masuk beratur. So dia masuk. Wah. Aku dah tak boleh, aku dah macam angkat tangan lah. Aku cakap dengan yang lain. Okey, kita jangan masuk dulu. Tapi bila sampai dah masuk kan, lepas tu ada polis tunggu dekat setiap pintu. Aku ingat polis ni mungkin nak leraikan dah cukup. Tak, tugas polis hanya satu. Pintu nak tutup, tugas polis tolak yang last tu bagi mampet masuk. Betul. Biasa nampak kat TikTok, YouTube banyak tu. Lepas tu bila dia tolak kan, sampai dah masuk, pam tutup. Masa tu aku nampak kat tepi tu melekat. Ada seorang tu, orang tu tidur, muka melekat dekat cermin tidur. Macam mana tidur? Dia berdiri muka melekat tidur. Orang cakap, oi dahsyat gitu. Itu menjadi satu pujian tidur. Kira siapa yang tidur sambil berdiri dalam train tu pekerja paling bagus. Saya sendiri pun pernah bekerja di Tokyo sebenarnya. Setahun dululah. Projek di Jepun kan, jadi di Tokyo. Jadi dia sembang lah, dan budaya di Jepun ni dia orang lah workaholic ni sampai katanya isteri-isteri dia orang ni malu kalau suami-suami dia orang balik awal. Sebab dia anggap macam malas tak cukup kerja, tak cukup keras kan. Kenapa laki si jemah tu boleh dekat office kau boleh balik? Tinggal dia tak ada apa budaya bawang-bawang. Jadi dia orang laki ni walaupun dia balik kerja awal, dia malu nak balik rumah awal. Sebab nantilah suami isterinya bebel ke apa kan, malu dengan diri dia ke apa. Jadi sebab tu dia orang akan minum dulu. Itulah. Supaya dia minum dulu, mabuk dulu kan. So after dah mabuk, dah tengah malam baru dia balik. Jadi isteri ni ingat dia orang ni bekerja kan, padahal melepak je. Padahal pergi lepak, pergi minum. Pandai juga menipu kan. Lepas tu satu budaya dia orang yang apa, contoh rumah dia orang. Masa saya rumah kat sini, saya pernah dapat satu soalan dia kata, bagusnya kan best kalau Malaysia buat rumah macam Jepun. Sebab apa? Comel, kecil kan. Dah lah kita dengan sekarang tanah mahal, rumah mahal. Kalau buat rumah macam ni macam Jepun kan bagus. Saya kata tak boleh. Sebab apa? Perbezaan budaya. Kenapa rumah orang kita bila nak buat rumah, terutamanya orang Melayu buat rumah, apa dia nak fikir? Pertama kena ada ruang tamu. Kena ada bilik. Bilik pula bilik mak ayah, lepas tu anak, lelaki, perempuan. Kena ada bilik tetamu. Tetamu nak datang. Ruang tamu kena besar. Kenapa? Nak buat kenduri nanti. Hari raya orang nak datang rumah. Kan? Jepun tak ada. Jepun size office ni saya rasa bagi 4 size office ni bagi 4. Bagi 4 ke bagi 5 ke bagi 6 aku rasa. Cukup lah. Itu rumah isteri saya duduk dulu masa di rumah universiti, dan dalam tu lengkap. Ada 3 bilik. Ni dah lah office ni bagi 6. Bagi 4 aku salah. Bagi 6 tu kan. Bagi 4 lengkap, ada 3 bilik. Ada ruang tamu, ada dapur, toilet, ada tandas, ada bathtub lagi kau. Jadi kan dia lengkap. Tapi kau nak duduk 2 orang boleh lah. Kan? Tapi kalau kau dah orang Malaysia beranak sampai 5 orang, gila nak duduk macam tu. Jadi kita betul lah. Jadi orang kata apa, budaya tu tak boleh nak transfer terus. Dan antara yang lain juga orang Jepun ni macam saya tahu, orang Jepun ni tak ada istilah tetamu datang rumah, tak ada. Nak jumpa kat luar. Sebab tu orang Jepun kalau jumpa dengan kawan, jumpa kat luar. Kan? Kalaulah seorang orang Jepun tu sampai tahap ajak duduk rumah dia, menandakan orang tu sangat special bagi dia. Saya pernah apa nama tu masa saya dengan isteri saya kahwin, kawan Jepun dia datang ke Malaysia tau. So bila datang ke Malaysia, tak ada tempat nak tinggal, memang kita bagi dia duduk rumah lah kan. Semua kan. Jadi bila saya pula datang ke sana, kita orang Melayu, kita nak balas adat lah. Kita kata, boleh tak nak ziarah rumah, nak jumpa mak ayah dia. Dia bagi 1001 alasan supaya jangan pergi rumah mak ayah dia. Dia bagi, dia cakap lagi gini. Dan last apa, dia belanja kita orang dekat restoran sushi. Tu je. Memang dia takkan bagi punya. Itu memang budaya je. Masa tu saya cakap, apa kan kita nak jumpa rakyat kata tamu kan. Lala aku fikir faham sendiri lah. Itu memang budaya dia. Okeylah, alhamdulillah banyak dah topik-topik atau isu-isu kita dah kupas malam ni berkenaan Jepun saja. Ini pun dah
minit ni tak terkira ni. Jepun ni safe dan banyak lagi sebenarnya. Nantilah kita buat Japan 2.0. Cuma last lah yang saya boleh ni pasal budaya Jepun last yang saya sebut tentang dekat Jepun, kalau kita tertinggal apa benda ke, anything happen ke dekat dalam train ke, dekat tempat-tempat awam, jangan bimbang. Kau pergi dekat lost and found, kau pergi ke tempat polis, report polis ataupun pergi lost and found. Biasanya dia punya prosedur kat sana, orang jumpa sesuatu dia akan pergi kat lost and found ataupun dia akan pergi pulangkan dekat mana? Pulangkan dekat polis ya. Sebab dah banyak kes dah kita bawa trip, ada yang hilang iPhone yang baru beli. Saya punya ni, saya punya apa? Airport. Apa nama tu, earbud, tapi earbud dulu saya beli tahun 2012 dulu, earbud mahal lah. Kan? Satu tu 300 lebih kan. Tertinggal dekat dalam ni. Kecil earbud tu, bila buat laporan, earbud tu jumpa. Cuma train tu on the way pergi ke Amori. Oh jauh. So kalau nak kena ambil benda tu dekat Amori. Sampai orang tu kata apa? Beli baru je. Sebab kos kau pergi Amori tu mahal lagi. Beli baru je. Tapi yang penting benda tu jumpa walaupun kecil. Ada. Pasport hilang pun kan, dompet hilang biasanya akan jumpa lah. So jangan panik kan kalau duduk dekat Jepun lah. Jangan sangatlah dengar kes orang curi apa, janganlah. Dia kalau yang jumpa tu orang Jepun, kemungkinan besar memang akan ada. Tapi kalau yang jumpa orang luar, saya sendiri pernah lah customer waktu saya bawa trip ke Nozawa Onsen, kita main ski resort kan. Kita tertinggal GoPro baru beli tu. Saya tertinggal. Sekali cari kita pergi dekat ni, dia punya apa, customer service dia kan. Dia punya ni lah, dia punya desktop ni yang panggil lah. Counter dia. Jadi kita pergi sampai je. Kita baru masuk je, dah cam dah. Dia tunjuk dah, macam tu kan. Kenapa kan dia macam seronok lah jumpa kita. Rupanya ada orang return kat dia GoPro tu, dan dia buka GoPro tu ada muka kita orang. Jadi kita masuk-masuk dia dah nampak ada, kau ni GoPro kau. So baguslah. Dan alhamdulillah lelaki saya tu yang jumpa Jepun tu kan. Dan bukan nak puji Jepun too much kita bukan nak bias nak angkat-angkat Jepun punya apa semua. Sebab Jepun pun dulu sejarah dia pun, kita pun boleh tahan. Tapi nowadays alhamdulillah very okay kan. Tapi kita bukan nak bias, tapi Jepun korang kena datang lah. Okay, korang kena datang ke Jepun dan saya sendiri beza dia macam mana, budaya dia, orang dia macam mana kan. Dan InsyaAllah most of kita punya customer pun willingly kan, dan seronok untuk repeat lagi Jepun berkali-kali kan. Tak kisahlah you pergi sendiri kan, ni bukan kita berbalik pada pergi dengan travel agency saja. Tak kisahlah you pergi sendiri ke, pergi dengan travel agency ke, pergi dengan family ke, pergi dengan siapa ke. Tapi insyaAllah cuba masukkan Japan dalam bucket list. Tapi kalau nak pergi dengan kami pun boleh. Sebab kami ada buat trip Tokyo Osaka. Itu biasalah. Itu trip paling popular Tokyo Osaka. Dan kami ada bawa tempat-tempat baru. Kami bawa Hokuriku. Macam saya cakap, Hokuriku, pergi Shirakawago, Tateyama, pergi Matsumoto. Kemudian ni kita juga pergi ke Hokkaido. Dan sekarang kita tengah nak survey untuk buat West Japan pula. Hiroshima, Okayama, Himeji, Kobe, Amanoshidate. Dan kita juga tengah kaji juga nak buat ke utara. Dekat Amori semua tu. Dan yang paling best sekali, kita ada trip yang the widest trip yang ada dekat Malaysia ni adalah Trans Japan. Yang 17 hari. Cover daripada Hiroshima sampai ke atas Sapporo. Sebab baru-baru ni kita dah jalan dah 2 grup untuk bulan 4 itu. Next kita ada bulan 11, bulan 10, bulan 11 dan next dan tahun depan pun ada. So korang stay tune kita dalam beberapa hari lagi lah insya-Allah kita akan launch untuk date Sakura tahun 2026. So package 2026 kita dah ready. Jadi kalau dah mana yang nak plan untuk 2026, mana yang plan nak pergi trip kami 2026 dah boleh bersedia lah. Kami bukan saja trip Japan, kami ada banyak lagi tempat-tempat yang lain. Kami ada Arctic Circle, kami ada Iceland, kami ada Great Britain, kami ada Trans Siberia, kami ada China, banyak tempat baru yang kami selain China Sea Road memang kami dah buat 3-4 tahun dah. Yunnan, kemudian kami ada tempat baru Xinjiang Selatan. Baru-baru ni kita baru je hantar tim pergi tengok. Xinjiang ni kita fikirkan tempat tak best apa, dia punya tempat serius cantik. Lawa. Memang very very different side of China lah. Tibet kena try. Tibet trip kami yang pertama baru je balik itu pun masya-Allah train sleeper train tertinggi di dunia 3,500 meter. Dia roof of the world train roof of the world.
Ya, kita ada juga tengah kaji Southern China, Central China, pergi Zhangjiajie, pergi Chengdu, Panda. Kemudian kita juga tengah kaji Eastern China, Venice of China. Tahu? Nanti kan insya-Allah. InsyaAllah. So fokus untuk malam ni Jepun. So kalau korang ready kita nak buka trip yang memang kita yakin akan soal cepat, iaitu Japan bulan Sakura tahun depan, bulan 4 bulan 5. So nantikanlah insyaAllah. So ready your slot kan, mungkin jangan lambat. Okay, so Sebab ada kami punya trip kan, contoh macam Trans Japan bulan 4 itu kami buat 2 grup. Ini trip yang kami tak sempat nak open dekat luar. Sebab kami bagi tahu dekat regular customer kami je dah penuh. Sampai tahap orang tanya, you ada jual ke? You tak ada iklan pun. Memang tak sempat iklan. Dekat regular customer kami je dah penuh lah. Betul. So alhamdulillah. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada Encik Azrul dan Encik Udin sudi luangkan masa bersama dengan Jelajah Kembara podcast ataupun JK Podcast lah, JK Podcast. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di siri akan datang. Jemput saya ni. Dan jemput InsyaAllah. dengan ni lah, dengan another issue atau topik berkenaan dengan travel kembara. Jadi saja untuk malam ni. Okay, stay tune, keep update dengan kita punya posting-posting di media sosial kami. Follow kami di Facebook, TikTok, Instagram sebagainya lah. Okay, so insyaAllah saja untuk malam ni. Terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.